Gaji masuk tapi simpanan tak pernah jadi. Ahmad usianya 40 tahun. Kerja dah lama tapi simpanan masih kosong. Bukan tak pernah cuba simpan, tapi setiap kali ada duit habis macam tu je. Sebab terlalu senang nak guna. Sampai dia ubah satu benda saja, iaitu simpan dan lupakan. Dan setiap kali gaji masuk, dia terus simpan RM200 dalam akaun emas Gap. Lepas tu, dia biarkan, tak usik pun. Ulang benda sama setiap bulan. Masuk bulan ke-7, dia buka balik akaun emas Gap, terdiam. Iaitu simpanannya masih ada, tak terusik dan makin bertambah. Baru dia faham, bukan tak cukup duit, cuma cara simpan tu yang tak kena. Bila tukar kepada emas, automatik jadi lebih berdisiplin. Simple je sebenarnya. Iaitu simpan, lupakan dan ulang-ulang, dan lama kelamaan akan nampak hasilnya.